Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa korang, selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan juga Patani. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Sebenarnya aku dah buat review kasut ni, tapi disebabkan video aku tu viral, meletup, devas, jadi X-Tab Global bagi aku lagi satu kasut ni dekat aku, suruh aku buat review. Tapi ni colorway yang lain lah. Kasut apa? Inilah dia X-Tab 2000 km 5.0. Nampak halilintar. Kita cerita dulu pasal spek. Berat 263 gram untuk saiz 8.5 UK. Dia punya stack height 36mm dan drop 6mm, dan ini adalah super daily trainer running shoes. Kita cerita straight lah pasal pengalaman memakai kasut ini. Yes, memang selesa dari segi apa, breathable. Aku rasa ni pakai jacket kot, and then dia punya midsole pun sangat-sangatlah menyerap hentakan, bouncy. Kau tengok dekat sini pun toing. Keselesaan memang padu. Aku pakai tak ada masalah. Panas ke apa benda ke, tak selesa ke, melecet ke. Padding memang penuh lah dekat sini. Bahagian heel memang protect kau punya heel. Dari segi outsole pula memang grip. Aku pernah aja buat bawa pergi training high rock, memang nak tolak sled pun tak ada masalah. And then kalau tengok dekat sini, dia ada TPU plate. Jangan salah faham, ini bukannya macam carbon plate. Dia lebih kepada nak jaga stability, dan adalah sikit feel propulsion tu kalau lari dengan speed dan form yang betul. So kalau korang yang macam nak baru berjinak-jinak, mungkin dah lari pace 2, nak try pakai carbon plate, ini kasut untuk permulaan. Kau biasakan kaki kau dengan carbon plate. Namun ada sedikit, ini aku punya pandangan peribadi lah, ya. Dia agak narrow sikit sebab dia adalah super trainer untuk orang yang berlari laju. Jadi sebenarnya dia tak adalah memerlukan stability dengan membesarkan. Dia bagi wide lah sebab dia dah ada TPU plate pun dekat situ. Jadi mungkin tak selesa sangat untuk sesetengah orang yang berkaki wide. Dan kalau kau pakai mula-mula, memang kau tak rasa langsung dia punya squishy tu kan. Dia nak kena ambil masa sikit untuk break in. Pakai selalu, pakai hari-hari, insyaAllah lama-lama baru kau akan rasa dia punya bouncy dan sebagainya. Untuk aku, kasut ni memang ideal kalau kau nak buat speed ke, nak buat threshold, nak buat interval. Memang kau rasa snappy, memang kau rasa memang dia ada anjakan paradigma dekat situ. Lagi sekali shout out kepada X-Tab Global sebab seat kasut ni dekat aku, insyaAllah korang bolehlah beli dengan adalah tu beg kuning ke benda tah yang ada dekat bawah tu. Dan ingat, ini di antara kasut yang laris since tahun lepas. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Beho, kasut ni serius. Pergi beli.